Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast ComMinds ataupun Communication Minds, sebuah podcast yang diwujudkan di Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia bagi membincangkan tentang penyelidikan yang ada di Pusat Pengajian ini untuk anda semua. Kita sudah berada di episod 2 dan kalau anda baru saja menonton podcast episod 2 ni, sebelum saya perkenalkan tetamu kita sebentar nanti, saya ingin sarankan untuk anda tonton dulu episod 1 yang mana kita telah pun membincangkan bersama dengan Dr. Nur Atika berkenaan dengan pengaruh dalam dunia era digital masa kini. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang telah menonton podcast kita pada episod 1 yang lepas. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, berikan komen kepada setiap video yang kita telah muat naik dalam kita punya media sosial. So tanpa melengah masa lagi, saya ingin memperkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Mahadevan, merupakan salah seorang pensyarah di Pusat Pengajian Komunikasi. Selamat datang Dr. Mahadevan. Terima kasih Dr. Farudin. Terima kasih. Baik doktor, untuk soal kenal, boleh tak doktor perkenalkan diri doktor kepada semua penonton di luar sana? Ya, nama saya Mahadevan Krishnan. Saya seorang pensyarah and bidang saya lebih kepada persuasive communication. And dalam konteks persuasive communication, antaranya PR merupakan atau public relations atau perhubungan awam, or in other context, corporate communication merupakan one of the anchor scope of my area. And pada masa yang sama, tidak juga terkecuali bidang-bidang lain dalam konteks pemujukan. Baik. Berapa tahun dah doktor berkhidmat dengan Pusat Pengajian Komunikasi? Dengan Pusat Pengajian Komunikasi ini dari 2016. Okay. So 9 tahun dah. Ini dah 9-10 tahun dah doktor? Okay, dah maksudnya dah umur sedekad lah kan? Satu dekad. Tahniah doktor. Baik. Selalunya soalan klise lah yang kita nak kongsi kepada semua penonton di luar. Apakah motivasi ataupun sebab doktor menjadi seorang pensyarah? Ini merupakan satu soalan yang agak rumit untuk saya jawab. Namun I realise that sometimes satu mungkin interest. Dua mungkin sesuatu yang saya namakan sebagai destiny. Takdir berarti? Ya, both come into play sekarang. Pasal apa? At first, my impression kalau saya lebih kepada industri. Tetapi after some time, saya telah berminat dalam konteks bidang komunikasi ni. I started going deeper dalam komunikasi ni. Yang minat ni muncul semasa doktor habis PhD ke sedang menjalankan PhD? Minat ni sewaktu mengambil jurusan sarjana. Masters. Okay. Di mana tu doktor? USM juga. USM. PhD pun di sini ya? Yeah. Okay. So lepas dalam pertengahan jalan masters tu saya melihat isu-isu komunikasi ni banyak. Betul. And manusia sebagai spesimen ni bukan senang nak dipujuk. So that became, yang itulah menjadi point of interest untuk saya. Betul. Untuk pengetahuan doktor dan semua penonton, sebenarnya bila kita post video yang pertama dan yang bersama Dr. Atika kan, ada ramai juga pelajar dan mungkin alumni yang komen, bila doktor ni nak muncul, bila doktor tu nak muncul. So salah seorang saya ingat ada beberapa tu tanya, bila Dr. Mahadevan nak muncul? So hari ini episod 2 kita dah berjaya bawakan doktor untuk kongsikan pengalaman doktor, terutamanya macam mana doktor boleh menjadi seorang pensyarah. Dan sebelum tu doktor bekerja dalam industri di mana doktor? Saya dalam industri electronics. Okay. To be exact, kilang. And then from there transisi berlaku lah. Menjadi seorang pensyarah. Ya, sebelum tu saya menjadi seorang consultant short term lah. Lepas tu terus kepada bidang akademik lah. Faham. Baik, kita nak masuk lebih kepada soalan yang berkaitan dengan tujuan kenapa kita buat podcast Communication Mind ni, iaitu bidang penyelidikan. Mungkin ada penonton di luar yang kurang tahu kan, di Pusat Pengajian ni kita ada banyak bidang penyelidikan. Salah satunya adalah bidang komunikasi berkaitan kelestarian. Kebetulan kita ada bidang yang sama, Dr. Mahadevan, saya, kita ada juga beberapa pensyarah yang kita akan jemput. Hari ini kita nak kongsi sebagai seorang penyidik dalam bidang komunikasi kelestarian. Mungkin doktor boleh ceritakan kepada penonton di luar apa sebenarnya maksud
kelestarian dalam komunikasi pada pandangan doktor? Pada pandangan saya ni, komunikasi dalam konteks kelestarian ni adalah untuk satu, menyampaikan sesuatu mesej yang perlu disampaikan kepada sasaran. Dan dalam konteks ini, dalam proses ini, the outcome, hasil yang dijangkakan kebanyakan pada masa most of the time kan, adalah perubahan dalam dari segi tingkah laku. Tingkah laku masyarakat. Ya, tingkah laku sasaran lah, iaitu masyarakat kah, individu kah, komuniti kah. Betul. Dan ini banyak atau ini perlu ditekankan dalam bidang kelestarian. Because kelestarian ni merupakan sesuatu yang agak pressing or very pressing. Penting ya? Penting. Kita tak dapat melepaskan diri daripada isu ni. Betul. Sebagai contohnya, sekarang plastik ni, isu plastik ni banyak. Betul. Dibincangkan, ditekankan. Dan bila kita lihat findings daripada atau hasil kajian daripada scientific, kajian saintifik, kita dapati bahawa plastik sudah ada dalam badan kita. Microplastic. Microplastic is already in the body, in the blood and all the tissues kan. Betul. So kalau kita tak ubah tingkah laku kita, so we are going towards dooms kan. So kesan kepada manusia. Kesan kepada manusia, kesan kepada flora, fauna, ekosistem. Betul. Kesannya agak membimbangkan. Macam mana doktor lihat kepentingan media dan komunikasi dalam menyampaikan isu alam sekitar, isu kelestarian, sebab kelestarian merangkumi juga isu sosial, isu ekonomi, keseimbangan antara tiga komponen alam sekitar, sosial, ekonomi ni. Adakah doktor melihat media dan komunikasi ni memainkan peranan yang sangat penting? Okey, media dan komunikasi ni like saya quote balik Harold Laswell lah. Who said what through which channel to whom with what effect kan? Betul. So konsep sama tu. The channel, saluran tu penting, tetapi saluran tu sebagai medium penting sekali adalah maklumat. And tetapi saluran sekarang ni, media sekarang ni is infiltrating every point dah. Ia semakin berleluasa. Semakin ramai boleh, they have information in their hands. So, like it or not, suka atau tidak, okay, peranan media ni kita tidak boleh abaikan, and we cannot nafikan, can't deny. Namun, yang penting adalah bagaimana media itu membawa mesej kepada sasaran dan bagaimana sasaran tersebut menerima mesej tersebut. Okey, bercakap tentang mesej dan sasaran ni kan, kita sekarang berada dalam era media sosial yang mana generasi muda khususnya Gen Z yang sekarang pun dah lahirnya Gen Alpha dan sebagainya yang sangat hook kepada media sosial ni. Adakah doktor melihat perkembangan media sosial ini juga boleh menjadi pemangkin kepada komunikasi tentang isu-isu kelestarian? Okey. Dia teknologi ni ada double sided kan. Okey. Dia ada efek positif dan efek negatif. Tapi sekarang kita lihat efek positif dia, kesan positif dia. Memang mesej tu boleh disampaikan kepada generasi alpha kah? But persoalan dia, adakah mereka mudah menerimanya? Mesej kelestarian tersebut. Adakah mereka mahu menerimanya? Satu mahu. Satu, the first level of entry dia dah tapis dah. Betul. That's self ni lah. That's the thing. Do they think that it's a pressing issue and is it relevant for them? Adakah benda tu relevant kepada mereka? So these are the areas kan media sosial ni. Then nombor dua, ledakan maklumat yang berlebihan dalam media sosial ni menyebabkan generasi kita ni, it can be X, Y, Alpha, namun because of overload of information, kita tak tahu informasi mana yang perlu kita beri kepentingan tu. Faham, betul. Setuju doktor. So maksudnya kita kena juga sebagai komunikator kena cari yang sesuai untuk tackle generasi-generasi ini untuk mendapatkan informasi kelestarian, sebab mungkin
ada di luar sana pun tak tahu sebenarnya kelestarian itu apa tu lestari secara umumnya. Keduanya macam doktor cakap, mungkin tak sedar pun relevan ke dalam hidup mereka kan. Kenapa nak kena fikir ni dan sebagainya. Jadi mungkin cabaran untuk kita di bidang komunikasi ni untuk cari jalan yang sesuai, cara sesuai untuk tarik minat mereka. Pada pandangan doktor, apa tips-tips kepada mungkin orang di luar sana kalau mereka nak mula create content, for example, dalam isu-isu kelestarian ni? Apa saranan doktor? Okey, dari segi perniagaan kita kalau advertising, kalau kita Iklan, nak periklanan, okey. I like to quote something lah. Benda ni dinamakan positioning, right? So kita nak lakukan sesuatu positioning untuk sesuatu produk. Sama juga dalam konteks komunikasi sekarang, kita perlu we must know how to position our message accordingly. Nombor satu, message tu memang relevan atau tidak, that is another thing. But it must be attractive. It must have some positioning. Dia kena ada satu positioning yang bersifat relevan Kepada masyarakat. Kepada masyarakat, kepada generasi tersebut. Contohnya, see, kalau green technology, kita katakan green technology, kan? Kalau green technology, kita sebut macam it sounds like a cliche, kan? Tetapi if you go into saying to the child that look, green technology is about getting you jobs in the future, dia mungkin akan fikir, now I want to become a green technology biased or based engineer, kan? So isu-isu kelestarian ni kena ada relevance Dekat kepada mereka, ya. We must position it such that dia kena ada individu tu perlu beri kepentingan. Betul. So saya setuju. Saya rasa ini salah satu lah. Kalau kita nak cerita banyak kan doktor kan. Kena datang kelas Dr. Madhavan lah kalau nak tahu lebih lanjut kan. So salah satunya tips untuk mereka di luar, terutama yang perniagaan yang berkaitan ini, mungkin yang doktor cakap tadi, positionkan mesej tersebut, dekatkan kepada penonton ataupun sasaran kita. That's a very saya rasa memang sangat berguna lah untuk mereka di luar sana. Yep. Sekarang saya nak juga congkir sikit yang berkaitan dengan kajian terbaru doktor sebagai seorang penyidik dalam komunikasi organisasi dan juga kelestarian ni. Saya tahu doktor pun mungkin yang di luar tak tahu ya, sebenarnya doktor dalam salah satu kajian doktor adalah berkaitan dengan isu-isu pelarian atau refugee yang berkait dengan kelestarian dan komunikasi ni. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit macam mana boleh dapat inspirasi untuk mengkaji isu yang sangat penting. Kita tahu pelarian memang isu yang penting dalam era masa kini kan? Ya, terima kasih doktor. Isu pelarian ni menjadi masalah kepada negara kita. Masalah kepada banyak negara. Global juga lah. Ya. Dan saya lihat isu pelarian Rohingya dari Myanmar sebagai satu peluang untuk kita mendalami. So, apa yang menjadi inspirasi adalah isu refugee ni, pelarian ni, kita tak boleh saja just brush aside. Tak boleh. Dia akan beri kesan kepada negara. Dia akan beri kesan sosial. Banyak kesan. You see, sebagai contoh, ramai kita tengok yang terlibat dalam, a lot of illegal jobs dah. Dan ini juga memberi kesan kepada kerajaan. Betul. Kepada pihak berkuasa dan sebagainya. Ekonomi juga kan? Ekonomi tempatan. So, all this memberi gangguan kepada sistem. So, maka saya mengambil iktibar lah. Bolehkah kita membuat kajian lebih mendalam supaya kita memahami isu mereka. Di samping memahami isu mereka tu, isu pelarian ni, pasal cabaran mereka kat negara yang mereka menetap ni bukan senang. Betul. Okay? Even cabaran Malaysia, kat Malaysia pun bukan mudah untuk mereka. Dia budaya lain, tiada pekerjaan, diskriminasi, pelbagai isu. Dan hasil daripada itu, untuk mereka survive, nak hidup, mereka menjalankan apa jua pekerjaan. Dan ini memberi impak kepada bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada warga negara kita sendiri. Betul. Kehilangan pekerjaan. So, saya mengambil langkah untuk menjalankan kajian tu, untuk melihat bagaimana kita sebagai warga negara Malaysia, kita boleh
memastikan bahawa ekonomi dan konteks sosial kita tidak terjejas hasil daripada penghijrahan mereka. Baik. Dan pada masa yang sama memberikan mereka juga membuka ruang untuk mereka sehingga mereka boleh balik. You see? So we take a mutual approach. Faham. Betul. Yang paling penting di sini, kalau kita salah laku terhadap mereka, imej negara kita akan terjejas. Betul. Di pesada antarabangsa. So sebelum saya jalankan kajian tu, these are the things. Pasal saya ni, I'm from persuasion, advertising, periklanan, Betul. Image, identity, reputation. Saya mengambil template ni letak atas negara kita. Image negara kita. Kepentingan ketiga-tiga elemen ni. So image negara kita macam mana? Kalau kita salah laku kepada pelarian, ada juga impact atau implikasi kepada imej negara kita. Apa implikasinya kan? Jadi pengalaman doktor sepanjang menjalankan penyelidikan berkaitan kelestarian sebagai contoh yang terbaru ni mungkin yang isu pelarian dan sebagainya ni, saya rasa banyak lagi kan beberapa kajian doktor sedang jalankan. Kalau mereka nak tahu mungkin boleh kena go through kita punya website jugalah sebab ada informasi yang lengkap. Cuma apa pengalaman-pengalaman menarik, mungkin satu yang doktor nak kongsi yang paling menarik sepanjang menjadi penyelidik dalam bidang ni doktor? Antara yang paling menarik dalam sebagai seorang pengkaji sains sosial, applied arts ni, responden kita ni. Okay. Bila berhubung dengan mereka So at first pandangan pertama mereka inferior. Lazimnya saya lihat mereka inferior, takut. Tetapi setelah mereka comfortable, selesa, saya tak sangka keluar pelbagai jenis cerita dari pelbagai aspek. Mereka seolah-olah meletakkan harapan mereka terhadap diri kita dah. They become sebagai penyidik tu. And kita menjadi avenue utama untuk mereka express all their, worries and tensions kan. So, ia sesuatu yang baik and interesting. At the same time, ada kalanya you have a lot of sad stories lah. Interesting stories, sad stories. So, benda ni terlalu saya rasa menarik. It's like jumping into the sea. Kita tak tahu apa yang ada di dalam, tetapi selepas kita selesa dengan situasi itu, you will get everything. Betul. Dan saya rasa ini adalah satu keindahan dalam menjadi seorang penyidik, sebab setiap masa kita melakukan penyidikan tu kita akan sentiasa belajar benda baru, berdepan dengan situasi yang baru, dan macam doktor cakap kan, setiap responden ataupun informan yang terlibat dalam sama ada temu bual, kita punya survey dan sebagainya tu memberi kita banyak ilmu-ilmu baru dan pengalaman yang daripada kehidupan mereka kan doktor. Cakap tentang pengalaman menarik tu satu lagi kita juga nak tahu, mungkin ada di luar sana yang teringin nak jadi pensyarah, lepas tu mereka pun kenalah juga jalankan penyelidikan, terutamanya kalau sudah masuk kaki mereka sebagai seorang pensyarah kan, tak terlepas daripada cabaran. Sepanjang satu dekad yang doktor cakap tu, apa antara cabaran yang doktor rasa yang pernah dihadapi lah sepanjang doktor bekerja ni? Ya, terima kasih. Cabaran ni ada banyak. Tapi dalam konteks akademi ni, saya lihat semakin, as the years pass by kan, the responsibility kita sebagai seorang academician portfolio dia semakin berkembang. Semakin banyak tuntutan kerja dia. Kita seolah-olah sebagai seorang spider dah. 8 legs kan. Betul. So setuju. Kita tak boleh buat apa. That is satu yang saya perlu hadapi, and saya terima. I accept. Because as the world is going faster, as the world is going, on a very strong developmental level kan, we cannot say no kan. We cannot say no. And kalau industri bergerak laju, industri luar sana, industri elektronik, industri apa sebagainya, kita pun perlu bergerak sama. So, cabaran tu, of course, research, writing, journals, book chapter, grant, mengajar, consultancy, training. Kita tak boleh escape. We have to, when we go to Rome, we do what the Romans do. Kan? Masuk kandang kambing, mengebek lah. Okay, so this is how saya lihat cabaran tu sebegini.
Faham. Dalam bahasa kita nak mengikut arus tu kan, kalau nak mengembek ikut kandang kambing, nak mengaum ikut kandang harimau. Harimau. Macam Harimau ada kandang ke? Itulah, harimau tak ada kandang dalam hutan. Betul juga. Sorry. So, betul. Sambil kita bergurau ni, macam mana doktor menyesuaikan diri kan, nak memasuki setiap cabaran tu? Apa tips doktor untuk mungkin baru-baru lah, pensyarah baru kalau ada menonton ni? Tips ni satu saja. Terimalah hakikat tu. Pertamanya, itu saja. Finish. Okay. There is no escape. Terima hakikat, tetapi don't stress yourself. The moment you stress yourself, worry starts. Kita rasa risau dah. Take it as it comes. Sebagai contoh, kita nak travel Kuala Lumpur jauh kan? Takkan lampu kita sampai Kuala Lumpur dari Penang kan? Betul. Lampu kita on sini, as we go, the road is bright kan? Macam tu lah. Betul. Sebagai seorang pensyarah, jangan kita risau sangat. Memang portfolio kerja tu banyak. Terima saja. And do as you can do to your level. Semampu kita, sebaik kita, yang sebaik yang kita That's mampu. the thing. Don't worry too much. Apa gunanya, you know? And di mana-mana pun, kerja apa pun nowadays, kita tak boleh escape daripada stress. We cannot go away from it. Every job has its stress kan? Setuju. Yang penting kita kena manage kalau tak. Kita kena manage, kita kena terima hakikat tu. Mungkin ada yang first step tu tak terima. Tadi dia stress kan, rasa macam banyak sangat kerja. Saya tu itu memang satu tips yang berguna, terutama saya percaya ada yang baru-baru kan, baru masuk sebelah kaki, dua belah kaki ke dalam dunia akademik, dunia penyelidik ni. Baik doktor, kita dah nak sampai ke penghujung. Cepat kan masa berlalu. Yang menonton tu mungkin dah nak habis dah. Tak apa, kita akan ada episod-episod lain. Cuma yang penghujung ni dia lebih santai doktor. Dia kisah yang lebih relax. Sebagai penyelidik ni, ada tak kisah-kisah seram yang doktor pernah, mistik yang doktor mungkin pernah hadapi yang boleh dikongsikan kepada penonton? Kisah seram tapi relax. Okay. Seram. Tu. Seram ni sebenarnya tak relax. Seram ni sebenarnya berdebar. Ya, okay. Tapi yang ni kita nak doktor share, jangan terlalu berdebar sangat. Relax sikit. Seram yang soft-soft je doktor. Ada. One of my experience. Ni many years ago lah. Maybe 20 years ago kan. 20 years ago? Mungkin lah. Lebih daripada itu. So waktu tu saya duduk di sebuah rumah lah. I mean with my friends kan, dengan kawan. Hairan sekali ramai yang tidak akan pergi ke tandas pada pukul lebih selepas pukul 2 sampai pukul 4 pagi. So bila ditanya apa pasal diorang tak pergi, waktu tu saya baru masuk rumah tu, dia cakap, you pergi tengok, you will see a lady. Lepas tu saya pun naik, bulu rambut saya pun. So dari hari tu, I don't know if it's true or not lah. Tapi saya tak pernah rasa anything experience. Untuk mereka, probably they have had the experience. Kawan-kawan doktor ya? Tapi sekali dua kali saya pernah bangun pukul 3, go to the washroom as usual kan. I rasa tak ada apa. Tak ada apa. I'm okay. Tapi mereka tak nak. Old story. Mungkin dia cerita tu lama dah. Tapi diturunkan, beberapa generasi sampai generasi kami. So last mereka pun dah naik gabrah. Betul. Tapi I broke the stereotype lah. Tak ada. I broke the stereotype. So bila saya bagi tahu tak ada apa, mereka bagi tahu saya, you are lucky. You are lucky. You are lucky. I said, okay lah, I am lucky lah. Betul. Itu saja. Itu je doktor. Baik, terima kasih Dr. Mahadevan kerana sudi meluangkan masa, sebab bukan senang kita tahu semua pensyarah yang kita jemput juga sibuk, tapi doktor hari ini sudi datang untuk berkongsi dan juga menghadiri kita punya perbincangan podcast berkenaan pendidikan sedikit. So kalau anda di luar sana nak mengenai Dr. Mahadevan dengan lebih lanjut, saya sarankan pergi ke laman web Pusat Pengajian Komunikasi, sebab di situ kita ada profil pensyarah dan sebagainya. Mana tahu ada calon pelajar masa topik yang berminat dan topik-topik yang kita bincangkan tadi, boleh juga cari Dr. Mahadevan. Sebelum saya mengakhiri episod 2 ni, saya nak ambil kesempatan ucapkan terima kasih juga saya pada tetamu, kepada kita punya staf teknikal di belakang tabir. Ada ni sebenarnya dekat sini, ada Encik Zul, Encik Zaini, Puan Azizah, Puan Airin. Kalau tanpa mereka doktor, memang
kita tak mungkin boleh menyelesaikan misi podcast ni. Backbone, yes. Sangat penting. Saya memang terhutang budi kepada mereka kerana telah banyak membantu dalam kita punya setup teknikal untuk podcast ni, dan juga rakan pensyarah yang lain yang sudi hadir. InsyaAllah dalam beberapa episod lagi kita akan tampilkan mungkin orang-orang dari luar pusat pengajian yang pernah mungkin menyilik dengan kita dan sebagainya untuk kongsikan pengalaman mereka dalam aspek media dan komunikasi. Betul? Baik, sampai berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih Dr. Sai. Okay. Jumpa lagi.